baik. Sekarang pukul 5.45 5.45 waktu Malaysia. Waktu sini 4.40 lah lebih kurang. So kita nak gerak ni lah. Ni air weng. Tengok awan nano. Tinggal Malaysia ke? Jom. Baik ke lain dia dah gerak tadi. Kami dah lambat ni. Sekejap pakai jaket lah. Sejuk lah, lupa lah. Stop. Tekan bawah. Mos. Ni. Bandon air weng, betul kan? Dia tulis kan? Rio di pagi hari. Lah, kunci kat belakang. Kat box. Tak balik lagi. Sejuknya. Oi, memang kalau ride subuh ni jarang lah sekarang. Tak ada destinasi kan. Kalau kat Malaysia ni tak ada lah nak ride subuh ni. Oh, dah bersin dah. Dah semua ni sumbat hidung lah. Jadi perjalanan kami pagi ni lebih kurang sejam lah. Kalau dari Pekan Betong kan, lebih kurang sejam. Tapi biasalah, pagi-pagi ni mungkin slow sikit lagi. Ni pun kami dah lambat lah. Patutnya 4.30 gerak sampai lebih kurang pukul 5.20 ke 5.30 lah. Tapi kami nak berhenti masjid dulu. Masjid Nurul Islam. Masjid Nurul Islam tu sebelum sampai air weng lah, di belah bawah. Oi, sejuk mat. Ya Allah. Oh, bergigil. Saya jaket tinggal kat atas. Jadi dia pakai baju hujan dia. Oh, bergigil lah. Kecut semua, kecut. Oh, lampu jalan dia pelik sikit. Ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, rendah. Tak tahu kenapa dia buat macam tu. Nampak style kot. Macam pasang sendiri lah Kalimantan dia. Harapnya sampai terus ke sana. Jalan dia macam ni lah. Oh, signboard ni kita kena tangkap ni. Halau bala. Tengok lah plan dia. Kalau ada masa nak pergi halau bala lah belah atas tu. Tu plan awal lah kan. Tapi jenis buat plan tu ikut je lah arah mana yang rasa sesuai nak pergi lepas tu. Sebabnya kami pun tak ada rantai je. Tak ada nak kerja sangat jadual kan. Macam pagi ni pun santai je lah. Kalau lewat lah. Tak ada masalah pun lewat. Benda boleh repeat lagi kalau katakan. Jadi kita first time ni kita relax je dulu. Oh, ni van tadi laju pula. Tadi macam pelan. Ni dah gelap dah. Tadi dia terang je, ada lampu kan. Senang sikit lah. Macam ni memang bergantung pada lampu sendiri lah. Kalau lampu tak terang ni memang tak boleh buat apa lah kan. Dia bahayanya pasir je.
Pasir kalau tak nampak tu susah. Jalan dia cantik lah. Mungkin sebab dia jalan utama. Sini tak banyak lah jalan utama nak ke atas. Mungkin ni je lah kot, saya pun tak pasti lah. Jadi tu sebab dia cantik je. So far nak jumpa Bogor ke Tampal ke tu susah lah. Dia macam baruta je jalan dia ni. Harap korang nampak lah apa yang saya cuba sampaikan. Kalau tidak tak masuk video lah. Video ni GoPro saya ni, saya tak ingat setting dia. Saya dah kelam kabut tadi. Saya takut setting untuk siang. Kalau setting untuk siang memang tak nampak apa lah ni. Ataupun filter saya dah buka lah. GoPro ni memang kalau gelap gelita tak nampak apa lah. Aduh. Oh, jalan dia nice lah. Patut orang suka pergi Thailand ni. Jalan dia cantik. Dia tak ada banyak tampal lah. Tak ada lubang-lubang, tampal-tampal tu tak nampak lagi lah so far. Tengok. Rasa dah berapa minit lah kami ride ni. Oi, sejuknya. Oh, nasihatlah saya pakai glove lain. Kalau tidak main gigil lah cerita dia. Ini pun dah tak rasa dah tangan ni. Kalau pakai glove lagi satu tu macam kain je. Full kain lah yang tu. Tak ada tebal sangat kan. Dah lah open finger. Rasa yang ride pagi-pagi ni kami je. Van depan ni pun mungkin van turis juga nak pergi Ayer Wang. Sebab pagi-pagi yang pergi Ayer Wang ni turis je biasanya. Orang Malaysia lah, orang kita lah terutama. Boleh je nak pergi siang sikit kan, nampak view lah. Tak adalah nampak awan nano Hafiz tu. Oh, Betong Airport, sempang ke kanan. Tapi saya rasa kita pergi straight. Betong Airport arah lain lah. Oh, ni naik pula ni. Ini pun susah nak gambarkan jalan dia macam mana. Oh, halaju 50 je. Oh, sekolah. Lepas tu ada dia buat Roblox pula. Tak pasti sebab apa lah. Roblox keselamatan ni saya tak pasti lah. Tapi Siam ni ada kes bergolak sikit kan hari tu. Mungkin sebab tu lah. Tak pasti lah pula. Belah-belah sini ada efek ke tak. Yang saya tahu belah Patani. Oh, Jalan Rebak. Semua pun rasanya lebih kurang 4 jam lebih lah tidur doang. 4 jam ke 5 jam. Kami balik hotel pun dah dekat pukul 11. Ada lencongan. Ui, besar gajah signboardnya. Kat Malaysia jarang nak jumpa signboard besar-besar macam ni. Oi, tangan dah start cramp lah ni. Sebab sejuk sangat. Ui, bonggom macam ni dia letak mat. Oh, saya rasa ni antara distrik lah. Diorang letak macam ni antara distrik. Slippery one wet. 30 recommended speed.
Oh, ni jalan turun. Ui, ada batu. Bahaya ambil corner ada batu tu. Patutlah dia kata slippery one wet. Corner dia boleh tahan lah. Corner U-turn. Dia sambil corner sambil turun. Oh, jangan ambil kanan sangat. Tak naik. Gear berapa dah ni? Gear 2 ke mak lah. Tak perasan palang ni. Ingatkan lampu jalan raya sebab dah melintang juga. Mengerang. Dekat sini berat badan main peranan lah. Kalau berat badan tu ringan, senang lah dia naik kan. Come on, come on, come on. Oh, turun balik. Tak faham aku kat sini. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Bukan atas dia, puncak. Nak kata sunrise saya rasa dah tak ada dah ni. Awan, langit dah biru dah. Tak apalah, kita naik mana yang mampu je. Benda boleh je nak repeat. Tourist spot ni bila-bila boleh. Oi, banyak benar roadblock dia ni. Untuk apa entah. Siapa yang tahu boleh komen tak kat bawah tu kan. Kenapa banyak sangat roadblock. Bukan roadblock lah, barrier macam tu kan. Mana roadblock tu? Kenapa banyak sangat roadblock macam tu? Oh, sini pun ada masjid. Lain kali boleh pergi masjid sini. Tengok jalan kecil, dua ala tapi cantik kot. Kenapa dia parking macam ni lah? Rumah dia ke? Ada rumah. Boleh tahan lah. Kena cari satu viewpoint lah. Viewpoint dia boleh tahan. Menarik, menarik. Turun balik. Naik turun, naik turun. Naik, naik je lah. Oi. No, tak ada batu. Kenapa dia buat je tu ha? Bagi air lalu kot. Air atau haiwan lalu lah. Boleh jadi. Tak pasti kenapa setiap ni ada laluan. Oi, U-turn. Ui, jauh juga mat ke dalam. Patut dong gerak subuh. Sebelum subuh gerak. Oh, atas ni pun lawa scenery dia. Berkabus, ada cahaya-cahaya lalu kan. Saya memang suka
tempat-tempat yang ada scenery ni, scenic ni. Jadi membebel pasal benda tu lah. Let's go. Matahari dah naik lah geng. Tak sampai kita sunrise awan nano-nano. Saya rasa kalau sunrise memang kena subuh atas. Masalah kat atas tu diorang kata ada surau, tapi surau kecil lah. Kalau dah semua berkumpul, sampai bila nak solatnya kan. Ui seramnya. Ui. Oi, sejuk ya Allah. Kebeh tangan tu. Bila nak berhenti. Aduh. Awak dah menggigil tangan. Alamak, helmet macam mana ah? Tinggal ke ah? Okay guys, kita dah sampai parking lah dekat sini. Sebelum naik skywalk ni, ada naik motor. Runner ni akan bawa motor 30 seorang, ataupun naik bukan tutup lah, Hilux. Hilux convert. Hilux convert. Hilux convert tutup. Hilux ni. Oh, nice. Nice. Tu dia. Guys, sudah sampai guys. Tak pernah nampak view ni kat Malaysia. Ui, seram ah. Oi, seram tu. Aku ingat aku boleh buat. Itu. Aku ingat nak jalan tadi. Betul pula. Astagfirullahaladzim. Jalan macam biasa. Jalan macam biasa. Jalan macam biasa. Cepat Nis. Challenge. Ada ni, sini ni. Aku dah terkencing ni. Ada, relax ni. Oh, jadi. Dua. Challenge. Tengok depan, okey? Jangan tengok bawah. Jangan tengok depan. Tengok depan. Tengok pemandangan. Tengok. Tengok depan.